2 jam dah berlalu. Ikan tak makan lagi. Aku tak lawat casting panas barang ni. Yelah, tak ada tempat teduh. Tengok. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back to Fat Balas Fish Hunter. Okay, hari ni aku main lagi di kolam Bazar Sport Fishing. Yang video sebelum ni aku lupa nak sebut nama kolam. Kali ni aku ingat balik dah. Bazar Sport Fishing di Kerpan. Okay guys, ni macam biasa aku ditemani oleh okay, dia ni pregnant. Okay, hari ni ramai guys kolam. Aku main sekarang ni dia bawa 10 suku. Dia kurang 10 suku. Kita sampai tengok dah penuh dah ni. Sepanjang ni sampai ke belakang penuh. Sedek lah ada pondok ni untuk wife aku berteduh. So lagi aku terpaksa nak pergi main panas lah, pergi meronda sana. Tengok tak mana lepak kosong. Harap hari ni adalah mana-mana. Duduk pelampung bercahaya aku tengok. Aduh, pening lah saya. Okay, bagi yang baru hadir ke channel aku jemput hangpa untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Bagi yang dah support tu, aku ucapkan ribuan terima kasih. Jom, aku nak set up barang. Aku nak pakai SP dulu first. Kita kelas-kelas tengok SP apa yang nak pakai. Jom, follow aku guys. So, set up aku biasa rentaka capture 1.5. Aku pairkan dengan reel Bosslat DC. Mainline 15 LB dan leader 40 LB. Okay guys, let's jom fishing. Try beli nak first cast of the day. Boleh bang? Masuk ke bawah? Hour later. Okay guys, tukar pula SP dia tak layan. Dia tukar pakai udang pula. Pakai batu ketuk. Tanya cik. Oh, okey. sini ya guys. Cucuk ekornya dari bawah Sula ke atas. Tu kita pusingkan dia. So jangan bagi kena urat di tengah. So macam tu kejadian. Bismillah. Try tang. Bismillah. Adalah ketukan.
24 hours later. Gagal. Ni batu ketuk jambatan bosi gagal. Kita potong aja. Potong sama SP balik. Tapi tak lagi lah. Malah nak dengar ni. Cerita dah. Sangat 2 jam dah berlalu. Kan tak makan lagi. Aku tak lawat casting panas barang ni. Yelah, tak ada tempat teduh. Tengok. Tengok dalam video macam cakap elok lah. Tapi hanya Tuhan saja yang tahu. Tengok orang-orang yang mancing kat sini. Oh gila. Tengok cakap elok dalam video. Cantik kan. Oh, duk hadap, duk tepi kolam hanyut guys. Masa ada lagi 3 jam. Macam mana ni? Aku kalau nak lena ni kat pondok ni. Baling pelampung pun nak kena mengasuh. Masalah dah. Kena mengasuh duduk tengah panas. Casting pun sama kot duduk tengah panas. Tahu lah. Jom lah. Tengok lagi macam mana. 1,000 years later. Akan jauh guys. Kanan. Akan jauh. Alhamdulillah. Cakap merah guys. Akhirnya kan SP 6cm. Lucu lah SP. SP dari DRM Mirror Speed. Gambar tipu lah. Gambar tipu lah. Tengok. Mana ahamnya ni? Ni saya. Saya satu. Saya tu. 5 gram tau. Mak. Ngam. 6cm SP. Nak pergi mana? Hei. Okay guys, sampai kat sini dulu sesi mancing ku kat kolam Bazar Sport Fishing. Alhamdulillah ada juga sekok. Janji tak balik Bostan dah. Hangit weh. Nampak muka aku hangit. Yelah, panas gila. Demi mencari secebis strike. Okey lah, apa-apa pun alhamdulillah ada juga strike. Bagi yang dah menonton video aku sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Bagi yang baru hadir, aku jemput engkau untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Okey guys, semoga kita berjumpa lagi di next episode di Fat Balas Fish Hunter. Ciao.